Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya guys, Temek TV. Macam mana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya, saya tidak akan jemu-jemu mengajak Anda untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena dengan banyak bersyukur itu bertanda bahwa kita ridha akan ketentuannya guys. Dan dengan banyak bersyukur, mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan akan Allah tambah, yaitu keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, dalam kali ini ya, ramai negara besar coba tiru Malaysia guys, tapi semua kantoi teruk guys. Tak sangka kan, negara yang kita duduk setiap hari ini sebenarnya ada sesuatu yang dunia tak mampu salin guys. Oke teman-teman, ya, negara mana saja di Asia 7 negara ini yang ingin yang coba tiru Malaysia? Mari kita tonton seperti apakah videonya. Langsung saja kita play, let's go. 7 negara Asia cuba jadi Malaysia, tapi semua gagal. Bukan sekali, bukan 2 kali, 7 kali. Wow. Dan kegagalan mereka bukan guys, kebetulan. Ada satu rahsia tentang Malaysia yang dunia jarang bincangkan secara terbuka. Sesuatu yang tersembunyi di sebalik nasi lemak, Twin Towers, dan senyuman rakyatnya. Sesuatu yang negara-negara lain nampak, cuba ambil, cuba tiru, tapi tetap tidak berjaya dapatkan. Hari ini, kita akan bongkar satu persatu. Susah Malaysia. Kenapa negara-negara Asia yang lebih besar, lebih kaya dari segi sumber, dan lebih ramai penduduk masih tidak mampu menjadi Malaysia? Boot wet. Sebelum kita teruskan, sila subscribe supaya anda tak terlepas semua perkongsian penting saya. Betul guys. Tulis I subscribe di ruangan komen, dan saya sendiri akan sambut anda ke dalam komuniti ini. Baik, jom kita mula. Pertama, kita perlu faham satu perkara asas. Malaysia bukan negara yang sempurna. Ada masalah, ada kelemahan, ada perkara yang perlu diperbaiki. Tapi dalam konteks Asia Tenggara, dan malah Asia secara keseluruhan, Malaysia telah berjaya bina sesuatu yang sangat susah untuk diulang semula. Wow. Apa dia? Keseimbangan. Keseimbangan antara kaum yang berbeza. Keseimbangan antara ekonomi moden dan warisan budaya. Keseimbangan Ya teman-teman, memang susah sangat untuk ditiru hal keseimbangan antara ini. pelancongan, perindustrian, dan pertanian. Keseimbangan antara Islam dan kepelbagaian agama lain. Betul guys. Kajian oleh World Economic Forum pada tahun 2022 menunjukkan Malaysia berada dalam kedudukan ke-26 dunia dari segi daya saing pelancongan, mengatasi hampir semua negara Asia Tenggara yang lain. Ini bukan nombor yang jatuh dari langit. Ini hasil daripada puluhan tahun dasar yang konsisten. Dan inilah yang negara lain nampak. Inilah yang mereka cuba tiru. Tapi cuba tiru keseimbangan yang dibina selama 60 tahun. Itu bukan sesuatu yang boleh disalin dalam masa 5 tahun. Jom kita mulakan dengan nombor 7. Nombor 7. Thailand. Kalau anda pernah pergi ke Thailand, anda tahu betapa indahnya negara itu. Pantai yang cantik, makanan yang sedap, kuil-kuil yang memukau. Pada tahun 2019, Thailand menerima lebih 39 juta pelancong antarabangsa, hampir 3 kali ganda Malaysia pada tahun yang sama. Tapi ada satu perkara yang Thailand tidak pernah berjaya tiru dari Malaysia. Apa itu? Kestabilan. Dari tahun 2006 hingga 2023 sahaja, Thailand telah mengalami 2 rampasan kuasa tentera, puluhan peristiwa rusuhan awam, dan sekurang-kurangnya 8 perubahan kerajaan yang dramatik. Bayangkan anda seorang pelancong yang merancang percutian selama setahun. Tiba-tiba negara yang anda nak lawati diisytiharkan darurat. Penerbangan dibatalkan. Hotel ditutup. Jalan raya disekat. Ini bukan cerita rekaan. Ini berlaku pada ratusan ribu pelancong setiap kali Thailand bergolak. Malaysia pernah cuba ditanya oleh sebuah agensi pelancongan Eropah, kenapa mereka pilih Malaysia berbanding Thailand untuk pakej pelancongan jangka panjang mereka. Jawapannya ringkas, Malaysia boleh dipercayai. 3 perkataan. Tapi 3 perkataan itu bernilai berbilion ringgit dalam industri pelancongan. Thailand nampak formula Malaysia. Cuba tiru dengan melancarkan kempen Amazing Thailand yang menelan kos ratusan juta baht. Tapi kempen tanpa kestabilan politik adalah seperti melukis rumah yang atapnya bocor. Cantik dari luar, tapi di dalam masalah tetap ada. Dan skim sebabnya Thailand masih belum berjaya menjadi Malaysia, walaupun mereka ada lebih banyak pantai, lebih banyak kuil, dan lebih ramai penduduk.
Tapi kalau Thailand gagal dengan cara ini, bayangkan apa yang berlaku pada negara nombor 6. Ini lebih mengejutkan. Nombor 6. Vietnam. Vietnam adalah kisah kejayaan ekonomi Asia yang paling banyak dipuji dalam dekad ini. Pertumbuhan KDNK mereka antara yang paling konsisten di dunia. Kilang-kilang dari China bergerak ke Vietnam. Pelabur dari Amerika, Jepun dan Korea Selatan berlumba-lumba masuk. Tapi ada satu segmen yang Vietnam cuba masuk dan gagal secara senyap-senyap, pelancongan mesra Muslim dan ekonomi halal. Malaysia adalah antara pemimpin dunia dalam industri halal. Pada tahun 2023, nilai ekspor produk halal Malaysia melebihi 60 bilion RM. JAKIM, Badan Pensijilan Halal Malaysia, diiktiraf oleh lebih 70 negara sebagai standard rujukan. Ini bukan kebetulan. Ini hasil daripada infrastruktur yang dibina selama berdekad. Vietnam nampak ini. Mereka nampak jutaan pelancong Muslim dari Timur Tengah, Indonesia dan Malaysia sendiri yang sanggup berbelanja besar di destinasi mesra Muslim. Mereka cuba masuk pasaran ini. Mereka melancarkan halal koridor di beberapa bandar pelancongan. Mereka mula latih chef untuk masak makanan halal. Tapi ada masalah asas yang tidak boleh diselesaikan dengan cepat. Kepercayaan. Seorang pelancong Muslim dari Arab Saudi, sebut sahaja namanya Ahmad, pernah berkongsi pengalamannya dalam sebuah forum pelancongan Islam antarabangsa. Dia kata, bila dia pergi ke Hanoi dan tengok tanda halal di restoran, dia rasa tidak yakin. Bukan sebab buruk sangka. Tapi kerana tiada sistem, tiada badan yang boleh dia percaya untuk mengesahkan halal itu betul-betul halal. Di Malaysia, dia masuk sahaja kedai makan, tengok sijil JAKIM, hati terus tenang. Vietnam tidak ada JAKIM. Tidak ada sistem pensijilan yang diiktiraf antarabangsa. Tidak ada puluhan tahun pengalaman membina kepercayaan komuniti Muslim global. Mereka boleh bina bangunan. Boleh latih pekerja. Boleh buat kempen iklan. Tapi kepercayaan itu ambil masa generasi untuk dibina. Dan tidak boleh ditiru hanya dengan wang. Tapi ini baru nombor 6. Nombor 5 ada kisah yang lebih dekat dengan hati kita. Nombor 5. Indonesia. Ini mungkin yang paling pedih untuk dikongsi. Bukan sebab Indonesia gagal secara total. Tapi sebab mereka cuba tiru sesuatu yang sangat spesifik tentang Malaysia, dan projek itu kini menjadi simbol kepada betapa susahnya menjadi Malaysia. Kita bercakap tentang Nusantara. Bila Malaysia membina Putrajaya pada tahun 1990, dunia kagum. Sebuah bandar pentadbiran yang dirancang dari awal, di tengah-tengah hutan, dengan infrastruktur moden, lanskap cantik, dan pusat kerajaan yang berfungsi dengan baik. Putrajaya siap sepenuhnya dalam masa lebih kurang 15 tahun. Dan ia berjalan. Indonesia melihat ini dan berkata, kami nak buat sesuatu yang lebih besar. Nusantara diumumkan pada tahun 2019 sebagai ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta. Projek bernilai lebih 30 bilion dolar Amerika ini dijangka selesai pada tahun 2045. Tapi pada tahun 2024, laporan menunjukkan hanya sebahagian kecil infrastruktur yang siap. Pelabur antarabangsa menarik diri. Kontraktor menunggu pembayaran. Jadual berubah berkali-kali. Bukan sebab Indonesia tidak mampu. Tapi kerana mereka terlepas pandang satu perkara yang buat Putrajaya berjaya, kepimpinan yang konsisten, birokrasi yang efisien, dan tekad politik yang tidak goyah dari mula hingga akhir. Malaysia tidak sempurna dalam semua perkara. Tapi dalam hal melaksanakan projek mega dengan disiplin dan konsistensi, kita ada rekod yang sukar ditiru. Dan bila seorang arkitek Indonesia, Bapak Hendra, yang terlibat dalam fasa awal Nusantara ditanya tentang ini dalam sebuah temu bual akhbar, dia berkata dengan jujur, kami patut belajar lebih banyak dari cara Malaysia buat Putrajaya sebelum kami mula. Tapi sudah terlambat ketika itu. Anda mungkin fikir ini cukup mengejutkan. Tapi nombor 4, ini tentang sebuah negara yang dulu hampir sama level dengan Malaysia dalam banyak hal. Nombor 4. Filipina. Pada tahun 1970 dan 1980, Filipina dan Malaysia berada pada tahap ekonomi yang hampir sama. Kedua-dua negara ada sumber asli yang kaya. Kedua-dua ada populasi muda yang bersemangat. Kedua-dua ada potensi besar. Tapi hari ini, KDNK per kapita Malaysia adalah lebih 3 kali ganda Filipina. Apa yang berlaku? Filipina cuba, berkali-kali,
untuk tiru model ekonomi campuran Malaysia, di mana kerajaan aktif campur tangan dalam sektor strategik sambil membenarkan sektor swasta berkembang bebas. Malaysia ada Petronas, ada Khazanah, ada PLAS. Institusi-institusi ini jadi tulang belakang ekonomi. Filipina cuba buat perkara yang sama. Tapi masalahnya, setiap kali institusi awam dibina, rasuah memakannya dari dalam. Kajian Transparansi Internasional secara konsisten meletakkan Filipina jauh di bawah Malaysia dalam indeks persepsi rasuah. Pada tahun 2023, Malaysia berada di tangga 57 dunia manakala Filipina di tangga 115. Bayangkan anda cuba isi baldi yang berlubang. Tak kira berapa banyak air yang anda tuang, ia tetap tidak penuh. Skim yang berlaku di Filipina selama berdekad. Wang masuk, rasuah keluar. Wang masuk, bocor keluar. Dan pelabur antarabangsa yang sangat sensitif kepada kestabilan dan ketelusan pilih Malaysia berkali-kali berbanding Filipina. Ada seorang usahawan muda Filipina bernama Marco yang pernah datang ke Kuala Lumpur untuk belajar cara Malaysia uruskan MSC, Multimedia Super Corridor. Dia balik ke Manila dengan penuh semangat, cuba cadangkan model yang sama kepada kerajaan. Tapi akhirnya, projek itu terkubur dalam birokrasi dan pertikaian dalaman selama bertahun-tahun. Malaysia ada sistem, kata Marco dalam satu temu bual. Kami ada hasrat. Tapi hasrat tanpa sistem hanya mimpi. Kalau Filipina pun tidak berjaya setelah mencuba, bayangkan apa yang berlaku di negara nombor 3. Nombor 3. Myanmar. Ini kisah yang lebih tragis. Pada awal tahun 2010, Myanmar mula membuka diri kepada dunia setelah berdekad di bawah pemerintahan tentera yang ketat. Pelaburan asing mula masuk. Syarikat-syarikat antarabangsa beratur untuk dapat bahagian dalam pasaran baru yang sedang berkembang. Dan kerajaan Myanmar pada masa itu mula melihat Malaysia sebagai model, khususnya cara Malaysia tarik pelaburan langsung asing atau FDI. Malaysia pada tahun 2019 sahaja menerima FDI berjumlah lebih 200 bilion RM. Ini bukan angka kecil. Dan cara Malaysia melakukan ini adalah melalui kombinasi insentif cukai, undang-undang harta intelek yang kukuh, infrastruktur berkualiti, dan tenaga kerja mahir yang berbahasa Inggeris. Myanmar cuba tiru formula ini. Mereka bina zon ekonomi khas. Mereka tawar insentif cukai. Mereka buat kempen pelaburan. Tapi pada Februari 2021, semua itu runtuh dalam sekelip mata. Rampasan kuasa tentera. Protes massa. Ribuan orang mati. Jutaan orang mengungsi. Syarikat-syarikat antarabangsa yang baru masuk Myanmar tarik balik pelaburan mereka dalam masa beberapa bulan. Zon ekonomi khas yang dibina dengan harapan besar itu kini separuh kosong. Infrastruktur yang dibina untuk menarik pelabur kini terbiar. Seorang pengurus syarikat Jepun yang pernah melabur di Myanmar pernah berkata, "Kami tidak takut risiko perniagaan. Tapi kami tidak boleh melabur di tempat yang asas politiknya tidak stabil." Malaysia? Kami ada di sana sejak 30 tahun lalu dan kami tidak pernah rasa mahu keluar. Malaysia ambil masa 60 tahun untuk bina reputasi itu. Myanmar fikir mereka boleh tiru dalam masa 10 tahun. Mereka lupa satu perkara yang paling penting, kestabilan bukan produk. Ia proses. Tapi nombor 2. Ini kisah yang mungkin ramai tidak jangka. Nombor 2. Kemboja. Kemboja adalah antara kisah pemulihan ekonomi yang paling luar biasa dalam sejarah moden. Dari negara yang hancur akibat tragedi Khmer Merah pada tahun 1970, Kemboja telah bangkit menjadi ekonomi yang berkembang pesat. Phnom Penh kini ada bangunan pencakar langit. Siem Reap menjadi destinasi pelancongan dunia berkat Angkor Wat. Dan Kemboja nampak Malaysia. Mereka nampak bagaimana Malaysia berjaya jadikan pelancongan warisan budaya sebagai industri bernilai berbilion dolar. Mereka nampak Melaka yang menjadi tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2008. Mereka nampak Georgetown yang mengikut jejak yang sama. Kemboja fikir, kami ada Angkor Wat. Ia lebih besar dari apa yang Malaysia ada. Kami sepatutnya dapat lebih banyak pelancong. Dan memang benar, Angkor Wat adalah antara tapak arkeologi paling menakjubkan di dunia. Pada tahun 2019, Siem Reap menerima lebih 2 juta pelancong antarabangsa. Tapi ada satu perbezaan besar antara pelancongan Malaysia dan pelancongan Kemboja. Malaysia jual pengalaman. Kemboja jual lokasi. Bila pelancong datang ke Malaysia, mereka tidak hanya pergi ke Melaka, ambil gambar dan balik.
Mereka makan di tepi Sungai Melaka. Mereka naik beca sambil mendengar cerita pemandu. Mereka masuk kedai antik. Mereka bermalam di butik hotel bersejarah. Mereka habiskan wang di sana selama 3, 4, 5 hari. Kemboja belum berjaya bina ekosistem pengalaman itu secara menyeluruh. Angkor Wat cantik. Tapi selepas habis lawat kuil, apa lagi? Bagi ramai pelancong, jawapannya adalah balik hotel, tidur, esok pagi pergi airport. Malaysia faham bahawa pelancongan bukan tentang tempat. Ia tentang masa. Semakin lama pelancong tinggal, semakin banyak wang mereka tinggalkan. Ini yang Kemboja cuba tiru. Tapi mengubah mentaliti industri pelancongan sesebuah negara. Itu lebih susah dari membina hotel baru. Kita dah sampai nombor 1. Dan ini yang paling mengejutkan kerana negara ini jauh lebih besar, jauh lebih kaya dari segi sumber, dan mempunyai populasi hampir 40 kali ganda Malaysia. Nombor 1. India. Ya. India. Negara dengan ekonomi terbesar ketiga dunia. Negara dengan lebih 1.4 bilion penduduk. Negara dengan Silicon Valley versi Asia mereka sendiri di Bangalore. Negara yang kini sedang menuju untuk menjadi kuasa ekonomi terbesar dunia menjelang 2050. Dan mereka cuba tiru Malaysia. Bukan secara keseluruhan. Bukan dalam semua aspek. Tapi dalam satu model yang sangat spesifik yang Malaysia cipta dan dunia kagumi, Koridor Raya Multimedia, atau MSC Malaysia, dan konsep Lembah Klang sebagai hub teknologi dan perkhidmatan bersepadu. Pada awal tahun 2000-an, beberapa negeri di India mula melihat cara Malaysia bina ekosistem teknologi bersepadu di mana syarikat multinasional, universiti, kerajaan, dan infrastruktur semuanya diselaraskan dalam satu kawasan geografi yang dirancang. Mereka mahu buat perkara yang sama. Bangalore dilihat sebagai Lembah Klang India. Hyderabad pula cuba jadi MSC versi India. Beberapa negeri lain mengumumkan Teknopolis mereka sendiri dengan model yang jelas terinspirasi dari apa yang Malaysia buat. Tapi ada masalah yang India tidak jangka. Skala. Malaysia boleh lakukan apa yang dilakukan dengan Lembah Klang kerana Malaysia ada kawalan terpusat yang lebih mudah.